Menurut Imam Syafi'i di dalam Dia kata sembahyang seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya sekali sahaja di sepanjang hayat beliau. Dia hak lagu ni tak usah buat lah. Kalau hak sekali lagu ni. Sumpah juga Nabi ada sembahyang Zuhur baca derah. Dia bukan terlupa tu saja. Kita jangan ikut. Kau tak boleh. Sebab sudah tetap dah sembahyang tengah hari ni senyap. Lepas tu orang kata tu hadis Nabi ada. Sebab tu kalau orang ngaji hadis molek dia tidak keliru. Sebab apa? Sebab dia buat gitu dia nak ajar. Orang duduk senyap kau baca gapo ni. Dan dia Nabi SAW ajar tidak seperti kita buka kitab gini, ajar sokar. Tak. Dia boleh-boleh. Secara praktikal sebenarnya. Orang pun boleh tahu. Dalam sembahyang Zuhur ni pun baca Fatihah juga. Baca Quran lah ketika berdiri tu. Barulah orang tahu. Untuk tu. Sebab dia tidak sama. Hak tidak sama ni ulama faham ada maksud-maksud tertentu. Dan hak ni kita tak boleh ikut. Tak usah duk ikut. Kalau kita boleh buat pun. Ada kalanya kalau kita boleh buat, molek kalau kita buat. Misalnya dicabut bulu ketiak. Molek kalau boleh buat. Tapi kalau tak boleh tak usah juga. Imam Syafi'i sendiri dia kata dia cukur dia sakit kata dia. Kalau cabut sakit. Dia cukur dia tak ikut sunnah Nabi padahal dia tahu.